Kerajaan Malaysia amat kesal terhadap tindakan kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan sebuah siri peluru berpandu. Kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Setelah 15 tahun terbelenggu pusaran korupsi dan penundaan, kehadiran fisik Maharaja Lela justru memicu badai sarkasme alih-alih rasa gentar. Alih-alih tampil gahar sebagai kebanggaan jiran, lambungnya yang bergelombang, identik dengan kualitas kaleng, menjadi bahan tertawaan dalam narasi geopolitik regional yang membandingkan kekuatan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Puncak ironinya, kapal triliunan ringgit ini kini tampil kopongan. Pemerintah Malaysia dikabarkan berang karena pihak Norwegia belum mengirimkan sistem rudal meskipun pembayaran telah dilakukan. Tanpa persenjataan utama, proyek ini hanyalah simbol drama tanpa taring. Bukan sekadar ambisi nasional yang berakhir menjadi lelucon di panggung dunia. Kerajaan Malaysia amat kesal terhadap tindakan kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan sebuah siri peluru berpandu pada saat akhir, sehingga syarikat Norway yang terlibat tidak dapat meneruskan pembekalan seperti yang telah dipersetujui, walhal kontrak tersebut telah dimeterai sejak tahun 2018 dan telah dilaksana kontrak tersebut tanpa sebarang isu serta semua aspek pembayaran kontrak telah dibuat mengikut jadual. Kerajaan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh kerajaan Norway. Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik dengan Norway bagi mendapatkan penjelasan serta membincangkan langkah sewajarnya berkaitan isu pembekalan misal anti-kapal dan serangan darat NSM untuk kegunaan kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin, langkah itu diambil bagi menjaga kepentingan negara susulan laporan portal Malaysian Defence mengenai isu pembekalan melibatkan syarikat Kongsberg Defence and Aerospace America KDA dari Norway. Bayangin nunggu kapal perang lebih dari 10 tahun, pas kapalnya belum juga selesai, rudalnya malah kena blokir duluan. Kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Dan kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Nak cakap apa? Mana jat pejuang yang orang kita buat? Dah berpuluh tahun, kata kita maju dah. Jat pejuang kita tak mampu buat. Pistol tak mampu buat. Pistol pun kita tak mampu buat tau. Untuk nak berperang. Karena sekarang ni nak berperang dengan keris. Senapang tak payah cakap lah. Senapang kat Kementerian Pertahanan kita tu semua made in US ni. Nak cerita apa kita? Tak payahlah. Kita ni dulu belajar. Nak gali minyak, kita belajar dengan Indonesia. Buat jalan tol, belajar dengan Indonesia. Wow, nampaknya projek kapal perang LCS Malaysia sekali lagi berdepan dengan satu cabaran besar bila Norway dikatakan sekat penghantaran peluru berpandu Naval Strike Missile ataupun NSM yang sepatutnya digunakan pada kapal TLDM itu. Peluru berpandu buatan syarikat Kongsberg Defence and Aerospace itu sebenarnya antara senjata utama untuk 5 buah kapal LCS Malaysia. Dan Menteri Pertahanan mengesahkan yang Malaysia sekarang ini cuba untuk dapatkan penjelasan rasmi daripada Norway selepas berlaku satu perubahan dasar ekspor pertahanan negara tu. Cuma masalahnya keputusan tu dikatakanlah dibuat hanya beberapa hari sebelum penghantaran misal itu dilakukan. Jadi maksudnya kapal perang yang dah bertahun-tahun tertangguh ni nanti mungkin siap tanpa sistem misal anti kapal utama. Kenapa sekarang kerajaan Norway mengharamkan penghantaran peluru pandu ke Malaysia? Norway kata sebab Malaysia bukan ahli NATO, tapi masalahnya 8 tahun lepas bila kita membuat perjanjian dengan syarikat pertahanan Norway, kenapa tak
tak tegah pada ketika itu, kerana pada ketika itu kita bukannya ahli NATO. Dan mungkin juga kita baru-baru ni 2 tahun lepas, 3 tahun lepas menjadi ahli BRICS, dan kita lihat terlampau rapat dengan Rusia dan juga China rapat sangat. Kemungkinan itu sebabnya kerana NATO dengan BRICS tu lebih kurang berseteru antara satu sama lain. Tapi hakikatnya adalah saya percaya ianya ada mengena dengan memang kita rapat dengan Rusia dan China, tapi lebih spesifiknya adalah kerana Laut China Selatan, di mana pertembungan pengaruh antara Amerika Syarikat dan China berlaku. Dan peluru berpandu dari Norway ni kita akan gunakan bersama-sama dengan Littoral Combat Ship kita, itu kapal perang pesisir kita yang akan digunakan untuk mengawal Laut China Selatan dan juga Selat Melaka. Dan mungkin Norway melihat dari segi geopolitiknya bertentangan dengan hasrat NATO di mana Malaysia itu terlampau rapat dengan China dalam hal Laut China Selatan, dan itu mungkin sebabnya kita ditegah diharamkan memperolehi peluru pandu yang akan dihantar minggu depan. Tak lama lagi. Kita dah bayar dah 60%, 70%. Adakah kita akan mendapat refund dalam hal ini? Kita tunggu lihat apa tindakan kerajaan seterusnya. อันดับที่ 3 เรือฟริเกตชั้นมหาราชาเลลาของมาเลเซียเป็นเรือรบสมัยใหม่ที่พัฒนาจากแบบ Gowin Class ของ Naval Group Ahli Parlimen Kepong Lim Lim Eng menggesa Menteri Pertahanan Khalid Nordin memberikan penjelasan terperinci di Parlimen mengenai kesan tindakan Norway melarang penghantaran peluru berpandu terhadap projek kapal tempur pesisir atau LCS. Beliau turut menggesa Khalid menamakan pihak yang bertanggungjawab atas kececeran dalam perolehan peluru berpandu berkenaan. Katanya setelah bertahun-tahun tertangguh dan menelan kos berbilion ringgit, rakyat kini melihat projek LCS bukan lagi sekadar projek bermasalah, tetapi berisiko menjadi simbol kegagalan pengurusan pertahanan negara. Portal Pertahanan Malaysian Defence sebelum ini melaporkan usul melarang penghantaran Naval Strike Missile atau NSM kepada negara bukan NATO sekaligus membatalkan kontrak pembekalan dan penghantaran yang dimeterai pada 2018. Dalam satu kenyataan semalam, Khalid berkata kerajaan akan berhubung dengan kerajaan Norway untuk mendapatkan penjelasan dan membincangkan langkah sewajarnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berasa segan apabila Malaysia terpaksa mempamerkan kapal perang lama dari tahun 1976 semasa pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 kerana ketiadaan aset baru. Beliau berkata ia menjadi bahan sindiran antarabangsa dan mencerminkan kelemahan dalam sistem perolehan pertahanan negara walaupun kerajaan membelanjakan jumlah besar untuk sektor itu. Begitulah realitanya, tanpa kontrol kualitas yang presisi, ambisi pertahanan yang megah bisa runtuh seketika hanya karena estetika yang memicu tawa dunia.